Cerita yang buat ramai ibu rasa terusik bila seorang anak kecil dilihat seperti tak dipedulikan. Pelakon Fazura akhirnya bersuara selepas tonton satu video yang tengah tular. Video itu memaparkan anaknya, Nur Fatimah Aisyah, didakwa menerima layanan yang kurang mesra ketika majlis perkahwinan bekas suaminya, Fatah Amin. Apa yang buat ramai tersentuh, Fazura sendiri mengaku itu kali pertama dia tengok rakaman tersebut. Dan reaksi dia memang jujur dari hati seorang ibu. Siapa di sini pandai baca gerak bibir? Yang kiri sekali tu cakap apa? Biar saja dia kat situ. Dia bukan objek, dia anak saya. Pendek tapi cukup berat. Bayangkan bila seorang ibu tengok anak sendiri dalam keadaan terpinga-pinga, duduk di atas pelamin, tapi macam tak tahu nak buat apa, tak diberi perhatian. Dalam video tu, Fatimah dilihat berada di belakang bapanya bersama isteri baharu Amira Othman. Ada juga kelihatan seorang lelaki dipercayai pembantu peribadi di situ. Tapi fokus utama bukan siapa yang ada di sekeliling, tapi pada seorang anak kecil yang kelihatan seperti hilang dalam suasana yang sepatutnya bahagia. Fazura sendiri persoalkan, apa yang sebenarnya berlaku pada anak saya? Soalan tu mungkin tak perlukan jawapan panjang, cukup sekadar rasa. Lebih menyentuh, Fazura kongsi perasaan itu di ruangan komen, bukan dengan kemarahan melulu, tapi dengan nada kecewa dan terluka. Untuk rekod, Fazura dan Fatah pernah berkahwin pada 27 November 2017, sebelum berpisah pada 7 Oktober 2024. Kemudian, Fatah mendirikan rumah tangga baharu bersama Amira pada 14 September 2025. Kisah orang dewasa mungkin rumit, penuh pilihan dan keputusan. Tapi bila melibatkan anak kecil, ramai mula tertanya-tanya. Dalam situasi macam ini, siapa sebenarnya yang perlu lebih peka? Dan kalau betul apa yang dilihat itu realiti, adakah itu satu kesilapan atau sekadar salah faham? Pendapat kau macam mana? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.